Selamat pagi. Ini suasana pagi hari ini dekat Masjid Nabawi. Wih, banyak ni. Banyaknya burung kat sini. Tadi sebenarnya berlima, tapi yang lelaki dia dah balik. So tinggal kita yang perempuan je. Kita sambil jalan lah. Ni kita dua nak balik hotel ke nak beli sarapan. Sebenarnya kat bawah tu ada sarapan kan? Sarapan. Dia macam makanan berat sikit lah. Salah. Kita kena lurus. Nanti sesat lagi. Kat bawah kita orang tu ada jual macam kebab, burger. So kalau buka kita beli itulah untuk buat sarapan pagi. Hari ni hari ketiga kan? Hari ketiga kita dekat Madinah. Besok hari keempat. Rasanya besok last kot dekat Madinah. Siapa dia? Satu hari bulan tapi tengah hari. Kira 5 hari lah. Lepas tu baru kita pergi ke Mekah. Kalau di Mekah kita duduk sana dalam 5 hari. Macam ni. Pagi-pagi sejuk guys. Sejuk. Sekejap. Kita jalan-jalan belok-belok ni. Ni coklat. Tapi tak tahu kat mana murah. Ni sini. Ya. Okey. Tak payah turun. Kan? Okey, hotel kita dah nampak. Sesat. Kalau tak tahu selok-belok ni memang sesat. Salah hotel kan tadi? Ni baru jumpa. Ni hotel kita orang iaitu Al-Muhtara International Hotel. So kita orang nak pergi beli kebab buat sarapan pagi. Dekat hotel kita orang ni kiranya macam makanan-makanan tu ada, senang. Korang tinggal turun je. Ni kebab langganan kita orang.
Buffet fresh vitamin. Dia macam-macam ada kat sini. Daripada harga RM10 hingga RM20. So korang boleh order lah. Habibi, shawarma dah? Sekarang kita dah beli dah makanan kita. Udah. Telepon çıkarma lan. Çıkarma. Telefon. Aduh, kita orang dah naik tadi tingkat 8. Lepas tu dah keluar lift. Salah lah Ella. Kita tingkat 7 lah. Dia dah turun 7. Jadi pelik pula. Apa saja lain je lorong ni. Rupa-rupanya tingkat 8. Aduh, aku belum cakap. Aku kata kenapa warna hitam pula. Aku tadi dia turun. Aduh, aku tingkat 8 dulu. Okay, sekarang kita dah sampai dekat hotel. Pukul berapa dah sekarang? Pukul 7 pagi. 7 pagi. So saya nak sarapan dulu. Mungkin ni je kot video saya. Bye.